PRK Air Kuning. Ini adalah wake-up call untuk Perikatan Nasional. PN dah kalah kepada BN. Kenapa? Ada yang kata faktor utama kerana jumlah keluar mengundi rendah gila. Cuma 58% saja. Kempen PN pula bagaimana? Katanya tak fokus pada isu rakyat. Sampai veteran politik Ibrahim Ali gelar strategi tu bodoh dan bangang. Pengundi muda pula macam mana? Ikut rekod, ramai tak balik mengundi sebab masalah kos dan logistik. Kesimpulannya, ada yang kata PN makin hilang feel good factor. Kalau tak ubah strategi, bagaimana PN nak menang? Dari 10 PRK sejak 2023, PN cuma sapu 3 kerusi saja. Inilah masa yang terbaik untuk PN bermuhasabah. Jangan lupa ya, PRK ni kecil, tapi mesej dia besar.